Syirah! 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 Mak apa ni? Mak rumah bersepah macam ni. Kemaslah sikit. Hei, kau tak nampak ke aku ni sakit? Nanti aku buatlah. Sibuk pagi-pagi dia bising-bising ni apa ni? Kalau kau dah tak suka aku duduk sini, aku boleh keluar lah. Keluar nak pergi mana? Rumah abang? Abang jenguk pun tidak. Sekurang-kurangnya dia ada kasih aku duit. Kau ada kasih? Kasih pun tak ada. Farah, the management is worried about your work tau this year. Dah banyak sangat MC yang leave you ambil. And sekarang baru je March. Yeah, but I'm entitled to it, right? Yeah, I know. But the thing is, your work right now, it's not meeting the deadline and expectation. You better focus on what's on your plate before it's taken away from you. Yeah, okay. Apa hal ni? Aku rindu Syirah lah. Adam tak kasih kau jumpa dia lagi ke? Kasih je semua. Itulah aku macam tak ada masa lah nak selit dengan kerja bertimbun gunung, kena jaga mak aku lagi. Aku boleh jadi gila lah. Alah, biasalah tu. Nanti bila kau ada masa, kau jumpalah dia. Anyway, jangan lupa besok nak beli baju bridesmaid untuk wedding aku. Nanti dah busy, dah raya ni. Busy. Aku tak ada masa lagi. Nanti stres tahu tak? Mana nak jumpa vendor, mana nak jumpa tempat makan lagi. Nak kena beli tu. Lepas tu nak kena siap. Awak hang jual lagi kelapa sawit kat sini? Tak, cikgu. Saya tak jual dah. Dan ni saya dah tutup kelapa sawit pula, Mak. cikgu. Mak! Apa? Kenapa rumah masih berselerak lagi ni? Orang penat tahu balik kerja. Kalau mak tak mampu nak bersihkan, mak tolonglah jangan terukkan lagi keadaan, boleh tak? Boleh jadi gila lah. Patutlah lelaki kau tu tinggalkan kau. Mak cukuplah. Mak tak nampak ke orang siang malam banting tulang cari rezeki untuk kita? Mak masih tak nampak ke? Mak ingat orang tak rindu Syirah? Dah mulalah nak ungkit. Tak apa. Kalau kau tak nak aku duduk sini, tak apa. Aku telefon abang kau sekarang. Biar aku tinggal dengan dia. Sudah. Pergilah! Anak kesayangan mak boleh jaga mak apa? Semua orang nak tinggalkan aku. Pergilah! Six. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh no. Jill. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya Allah. Kenapa kau uji aku seberat ini? Apa salah aku? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ingat saya lagi tak? Farah. Masya Allah Farah, apa khabar? Dah lama tak nampak. Alhamdulillah Ustazah masih ingat saya lagi. Awak sihat? Ya, Alhamdulillah. Dah kahwin ke belum? Dah. Tapi itulah rumah tangga kan. Biasalah ada masalah. Allahu Akbar. Maaflah saya tertanya. Tak apa. Entahlah Ustazah. Saya rasa macam tak ada orang dalam dunia ni faham saya. Orang lainnya masalah semua saya kena tanggung. Tiap hari saya bangun tidur,
Hati saya rasa sempit, berat dan gelisah. Kenapa Allah uji saya berat gini? Allah tak sayang saya ke? Istighfar Farah. Allah SWT tak akan uji hambanya luar daripada kemampuannya. Allah sayang hambanya Farah beribu kali ganda lebih dari sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Tapi susah Ustazah. Kadang-kadang saya rasa macam pasrah. Macam tak boleh nak teruskan dengan kehidupan macam ini. Saya faham. Ini bulan Ramadan kan? Jadi awak banyakkanlah berdoa Farah. Angkat tangan. Rintihkanlah. Segala apa yang awak rasa berat kat dalam hati awak tu, awak luahkan. Ngadu dekat Allah. Farah sabar. Aku tak ada daya dan upaya untuk pikul bebanan dan kesempitan dalam jiwa ini, ya Allah. Berat sangat. Aku rindu anakku, Syirah. Rindukan Mak. Rindu saat bahagia yang pernah kau kurniakan aku, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah bebanan hati ini. Bukakanlah jalan keluar bagi ujian ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Semua orang nak tinggalkan aku. Pergi lah. Waalaikumsalam. Mak. Maafkan Farah, Mak. Farah tahu Farah banyak dosa dengan Mak. Farah tak jaga Mak dengan baik. Maafkan Farah, Mak. Sama Mak banyak kekurangan. Maafkan saya. Izin selamat balik sini dengan kau, Farah. Syirah. Mama tak rindu Syirah ke? Rindulah sayang. Takkan Mama tak rindu? Habis tu Mama tak cari Syirah pun. Lepas ni, Mama janji Mama akan jumpa Syirah hari-hari, okey? Okey. Sorry I banyak tak reply message you. Tak angkat call you. Itulah you. Saya sibuk kerja je. Tapi tak apalah. Yang penting you dapat jumpa Syirah kan? Boleh tak I minta nak spend time dengan dia seminggu ni? Boleh lah. I rasa lebih baik dia spend time lebih dengan mama dia. Mama, Papa, jomlah balik.